Bila kerajaan pusat tak beri duit terus kepada kerajaan negeri, PAS kata kerajaan pusat zalim lah, tak berhati perut lah, bilik kasih lah, itulah, inilah. Macam-macam naratif jahat mereka lemparkan. Tapi bila kerajaan pusat beri duit terus direct kat kerajaan negeri, mereka kona kot lain pula dah. Bagi duit suruh laksanakan tanggungjawab dengan baik, mereka sakau kot tepi. Buat kerja cacar marbak. PAS buat kerja sakau sampai runtuh berulang kali, tak zalim ke? Contoh macam apa yang jadi kat kerajaan negeri Terengganu hari ni lah. Telah tular sekali lagi tentang masalah projek pemulihan jalan Pantai Batu Rakit yang runtuh buat kali keduanya. Untuk makluman, projek pemulihan jalan runtuh ni adalah 100% projek milik kerajaan negeri. Hanya dananya saja datang dari kerajaan pusat. Bukannya projek pemulihan tu projek dari kerajaan pusat seperti yang didakwa sesetengah pihak. Maka kontraktornya juga adalah lantikan kerajaan negeri, bukan lantikan kerajaan pusat. Namun apa yang mengejutkan apabila lantikan kontraktor tu didakwa adalah lantikan secara terus. Ini kerana telah tular surat lantikan tersebut di media-media sosial. Dah kalau macam tu, pastilah rasuah turut terbabit sama kan? Jabatan Kerja Raya dan agensi pusat yang lain hanya bersifat pemantau. Malah, exco mereka sendiri telah mengakui yang ini adalah projek negeri. Atas papan tanda projek pun jelas ada jawatan negeri, bukannya jawatan negara. Yang menjadi perdebatan kini adalah mengapa ia boleh runtuh sampai 2 kali. Bulan 9 lepas dah runtuh. Namun, ketika itu exco cakap akan baiki segera. Tup-tup tak sampai 2 bulan, ia boleh runtuh lagi. Apa cerita ni yuk? Inilah bahana projek runding terus diberikan kepada syarikat tertentu tanpa audit. Kok ia pun nak sangat main kroni geng sendiri? Cubalah pastikan lantik yang betul-betul boleh buat kerja. Bukannya buat kerja macam hantu begini. Dah tak pasal-pasal 4.95 juta ringgit yang diberikan federal kepada negeri lebur akibat kelemahan pengurusan dan masalah takbir urus mereka sendiri. Mereka ni ibarat dapat duit, dapat dana kerajaan, terus jadi gelap mata gamaknya. MB Terengganu si Dr. Sam pun sampai sekarang buat senyap je ha. Kalau nak ikutkan, dia terima gaji paling mahal, staf paling ramai, tapi hasil negeri tak ada. Ramai, tapi pakai duk makan gaji buta lah gamaknya ya. Ini belum lagi dicerita bab nak guna duit untuk tukar kereta-kereta mewah, exco and the gang. Hai, selera dan nafsu besar puak PAS ni kalau mentadbir. Sebelum kasih bagus Sabah, baiklah kiranya PAS kasih bagus Terengganu dulu. Tak begitu?